Dikir biasa harus sering mengikut mana? Duduk je macam. Oh, patron dikir. Tahu kemak rambut dah. Hanya ngap dah butuh je timbak abaknya nak ibu. Betul di mana? Bak yang kemak. Ha, di betul. Timbak. Yang betul. Jangan. Boleh. Cek balu. Pulang orang. Ha. Ayah. Saya tu. Boleh. Ahli wampang. Jangan nak. Tepi ni jauh. Tepi ni ya. Pak mana? Baru lah. Apa sih itu? Ya, ini baru. Ha? Buat. Satu ke sini. Buat dua ni tengah ada. Siapa timbak? Nampak kaya yang nanti. Begat orang ni. Lagi di mana? Timbak juga. Nak kena. Kaya je. Kah timbak ni. Buahnya tu. Hati betul. Ini teh mana? Yang tak kawan. Ini apa yang berupa? Lupa. Dia mendan biasa anak teh. Mahu. Ini dia mendan ni. Ayah. Mugu. Apa sih? Dia tahu. Saran. Apa tu le? Kali thang mui bê ke. Ya. Dah timbak dapur dengan labu. Timbak bu. Kat ni mana ni? Kebak kaya ni le. Ngadu. Apa ni? Handu tu menang kah? Wati. Oh, dia handu. Wati. Ha? Ha. Sejauh ni thong tu. Haji, Oh, dia kuai guna tu. kita katanya oleh. Ha? Ana. Apa kira ni mesti? Bang. Ana dia apa le biaya tu nyo. Ini ada kerja tu. Ha? Oh, tu guna nak timbak kat sini tu. Kamu tu nyala ni. Anu sini dok kit lah yang aku buat tu. Dia pun Tu umpam baru ni. apa ni? Budi hanam teh tu. Macam. Nanya. Pada ada ni mana? Yo. Betul dah. Kaya satu kau beli ni. Di kontak kau ni. Tak ada tu. Kusuan. Bagam tu dia. Jadi ada baju. Tak merasa tu. Budi ni hantam timbak mana? Mana tu? Wah, begini apa? Baju bukit. Pakai, kau kenang pakai ya. Kita punya. Belum main dah gemetar. Nah, 6 lama saya.